pergi beli hadiah harian. Risk lah. Kenapa dia tak jadi? Dia macam nak tapi dia tak nak. Riz dia sangat suka Nike sebab Cristiano Ronaldo. Katanya lah kan. Sebenarnya kan Fatin kena prank. Fatin kena prank sebabkan Fatin dah turun 8 kg. Dia cantik tu, sumpah cantik. Ni nak belanja Fatin ke nak belanja diri sendiri ni? Di jalan depan sini balik. Brace walk satu mal. Go brace walk dulu. Dia tak ada dah sungguh naik. Faham. Once again, welcome back to JR Family Channel. Ciki-ciki. Kali ni kita buat konten dengan Fatin. Aku dah lama gila tak make up. Kalau korang tengok konten semalam tu yang hari aku tak make up kan, aku rasa macam jari cantik pula tiba-tiba bila make up. Tapi berzaman we tak make up sebab dah bersukan. Times once in a while bila make up ni rasa macam best juga. Cantik Cantik pula. Aku tak tahu lah, rasa macam lighting memberi betul lah ni. Cantik tu. Oh, by the way, that is not the point. Okay, the point is sekarang nak agak ayo-ayo. Sebab apa Fatin? Nak pergi beli hadiah harian. Riz lah. Riz lah. Okay, kita nak buat surprise sebab hari tu macam dia tengok kat situ dia macam cantiknya tapi dia macam tak jadi. Kenapa dia tak jadi? Dia macam nak tapi dia tak nak. So dia tak beli. So kita macam kita belikan. Okay? Okay, so kita nak buat surprise lah. Lepas tu waktu Fatin balik kerja tadi, dia susun kasut rak tu. Ya ke? Dia memang tu kasut sekarang ni. Marilah kita ke air-air jom. Kita dah sampai, Fatin pun dah bangun daripada tidur. Dia tidur tadi. So kita pergi kat level 2 G. So kita akan masuk kat belah tengah. So sekarang ni nak pergi beli kasut Nike, but tak ingat kedai tu kat mana. So kita nak cari dulu. Ya, saya tak ingat. Sebenarnya Nike tu kedai baru buka kat air ni. Riz dia sangat suka Nike sebab Cristiano Ronaldo. Katanya lah kan. So saya pun terpaksa minat Nike sebab suami suka, kita kena ikut lah kan. Gitu. Saya dengan Fatin sekarang jadi bestie lah. Macam main-main. Mana always together. Cakap korang, hari ni saya pakai tudung Joanna ya. Shawl Joanna, nampak? Cantik tak? Oh, saya rasa Nike kat belah bawah lah. Saya hari ni kena buat muka tak tahu malu walaupun ramai gila orang sebab hari Sabtu. Aku kena buat macam tahu malu lah sebab angkat kamera. Sebenarnya aku malu tau. Macam mana ni? Tak apalah. Nanti kat kedai Nike pula baru kita buka malu lah. Dah sampai. Tak ada orang tu. Sini jap Fatin. Sebenarnya kan Fatin kena prank. Fatin kena prank. Sebenarnya kan kadang-kadang bukan nak beli kasut untuk Riz tapi nak beli untuk Fatin. Sebabkan Fatin dah turun 8 kg. Fatin dia rajin workout lah sekarang ni. So Riz tahu saya nak pergi belikan kasut untuk Riz dan untuk Fatin. Okay. So Fatin boleh ambil kasut mana-mana yang Fatin nak. Okay. Tak payah tengok harga, lantak kalau kasut tu RM1,000 pun boleh. Okay. So ini adalah, semoga dengan kasut ni Fatin akan lagi semangat tu dengan berat badan. Thank you Kak Nana. Okay, so you can choose whatever shoes you want. Let's Kena go. take time ni sebab tak ada plan pun lagi. Tak ada plan? Macam tak plan pun lagi nak ikut jadi macam mana semua. Tak ada. Ni tu pula lah Fatin nak mana. Yang penting selesa dan best lah untuk Fatin. Jom. Ni first time maybe yang Nike punya. Thank you Kak Nana. Thank you abang. Kita shopping. So basically, saya keluar hari ni memang untuk Fatin. Aku tahu. Bukan untuk Riz ya. Sebenarnya senang buat intro dengan Riz tadi tapi tak sempat sebab aku ngantuk. Belanja Fatin tak ambil untuk diri sendiri kan. Itu lah yang cerita. Korang tahu tak, saya kan work hari-hari saya pakai kasut lain-lain. Saya seronok tukar-tukar kasut. Dia macam semangat gitu. Boleh tak alasan? Macam cantik. Fatin tengah pening. Tapi yang bukan Vomero Plus. Bukan Vomero Plus. Yang ni yang mana? Yang 18 je. 18. Oh. Sebab kalau macam nak selesa, ambil Vomero Plus. Tapi saya faham sebagai perempuan kita nak cantik juga. Kan? So ambil yang you suka lah. Kalau suka yang ni, okey je. Yang ni ditebal sikit je. Tu je beza dia. Sampai dia hijau, cuma hijau dia tak menarik. Cantik hijau ni lagi. Cantik ni lagi. Wih, lawa. Saya punya kasut cantik kat tu saya ambil. Ni pun lawa juga ni. Tapi dia biasalah hitam putih je lah kan. Ni cantik kau ni Fatin. Tahu lah, confuse aku. Dekat Nana jawab banyak kena. Aduh, stres aku. Fatin kena try dulu nanti baru Fatin tahu kenapa best. Ada hari tu kan kaki Fatin tunjuk. Tunjuk kaki Fatin. Itu jalan dia strength sampai macam ni. You jalan. Aku macam kesian dah. Aku nak dukung pun tak larat. Aku biar je lah dia jalan. Kasut ni pun cantik orang. Yang ni ada plate. Tunggulah kalau saya lari nanti sikit lagi saya beli yang ada plate.
Sebab sekarang ni masih jogging, tak laju mana lagi. Kasut saya dah sampai, thank you. So ini kita nak try dulu. Dia kan, dia macam warna green, silver, dia bukan putih. Oh, cantik weh. Saya nak try dah ni. Awak mana? Ambil dulu size, try bagi size try dulu. Dua-dua terus boleh ke? Boleh? Okey. Cik, dulu tengok ni, dia punya ni. Uish. Kau tengok. Dia ada style tu. Wow. Cantik weh. Lipat-lipat. Gila lah. Uish, tak pakai lagi dah fall in love. Uish. Zoom sikit. Wih cantik weh. Sebab sekarang tak pakai dengan seluar sukan kan. Kalau tak lagi lawa tu. Wih cantik tu, sumpah cantik. Ni nak belanja Fatin ke nak belanja diri sendiri ni? Cantik weh. Abaikan ikatan yang buruk tu. Tapi love. Aku ambil ni. Ringan weh, sumpah ringan. Wah ringan. Mak love. Fatin ambil saiz apa? 41. Fatin nak kasut tu tapi tak ada saiz Fatin. Try yang lain lah. Janganlah nangis. Sekarang ni dia try kasut yang ni. Pegasus. Best ke? Dia ringan. Dia Tapi tak tahu lagi beza dengan ni. Okay. Which is structure ni lagi megah. Oh, lagi Megah pegang kaki. kaki Fatin. Tengok angkat sikit. Oish. Cantik lah. Mana lagi selesa? Structure. Structure. Untuk Fatin structure lagi selesa. Ya. Tu colour ni sama. Dua-dua cantik. Dia makan gini je sebab kata nak beli kasut dia kan. Lepas beli, makan balik. Kat situ pula jadi main karakter dengan gini je. Cantik lah Fatin. Fatin kena kurus. Sekarang ni kita orang nak pergi kat lelaki punya kawasan. Cantik dulu. Lawa tu. Yang ni okey. Biasa. Kak Lana tak minat hijau sangat kan. So Kak Lana lagi scoring tu. Kita try tengok yang lelaki punya. Sebab Fatin dia nak try size 42 kasut lelaki. Yang perempuan paling maksimum 41. Ni Fatin lagi satu. Mana kat? Mana brand? Ni Bawah tu. Sebab dia Fatin kata dia tak suka yang striking. Yang ni tak striking. Yang ni striking. Yang ni cantik gila. Aku suka yang ni. Tapi itulah kasut lelaki pula. dia gelap yang buat kain tak nampak kotor. Fatin kan macam terbolah je. Bola. Terbolah macam Bola. cepat kotor je benda tu. Alah kita bukan pakai harian pergi brisk-walk je. Macam mana ni? Tapi tak tahu Fatin suka ke tak. Try yang ni. Raya ni, ini memang lawa lah. Ni super cantik Fatin. Sumpah I cakap. Tawa gila. Weh suka bahagia. Muka bahagia tu. Selesa tak? Macam? Longgar. Longgar. Sebab tak ikat. Cuba ikat lah. Okay. Wah ni pun tak ikat pulak. Cantik juga tu. Saya nak belikan Riz kasut ni. Hari tu dia try kan. Tak ada saiz. Sorry sayang. Kan saya dah belikan dia kasut yang lebih kurang macam ni. Tapi dah rosak kasut tu masa hiking hari tu kalau korang ingat. But this one dah tak ada saiz. This is so sad. Oh tak ada dah weh 85. Kasut lain aku tak tahu dia minat yang mana. But it's okay. Macam berkenan dah. Berkenan dah. Sizing dia? Dia check tadi even though macam kita berjalan rasa naik juga kan. Tapi lagi selesa daripada yang ketat gitu. Yang 41 tu. Untuk Fatin tu, Fatin selesa ke tak? Cuba Fatin pergi jalan dulu depan sana straight, patah pasang datang sini balik. Pergi jalan depan, sini balik. Brisk walk satu mal. Go brisk walk dulu. Tengok selesa tak? Kita tengok dia. Suruh naik. Suruh naik alik belakang. Suruh naik. Gana. Besar. Macam bila jalan tu kayak jadi gitu. Jalan normal, cuba jalan laju normal biasa. Laju. Macam biasa. Biasa ke? Macam pelik je jalan. Naiklah juga. Tak okey. Tapi comel ni. Nak jalan 10 km ni Fatin. Aku macam memang biasa dah kasut rasa naik gitu. Dia tak adalah sungguh naik. Faham. Sabar je lah aku nak buat keputusan dulu dengan Fatin. Pilihannya adalah ini. Yes. Tapi memang cantik kan, cuba korang komen. Lepas tu korang jangan lupa komen sambil bagi semangat kat Fatin untuk teruskan misi menguruskan badannya. Dia ada target dia lah. Tanya dah Fatin dah 8 kg dah Fatin. Thank you Kak Nana sebab Kak Nana start the journey untuk kurus kan. Fatin pun terjebak sekali. Terjebak sekali. Aduh. Lepas tu tahu-tahu best juga rasa ada kawan untuk terus turunkan berat badan ni. Dia ada geng baru dia best kan. Kalau seorang macam sendunya. Dia pun Kak Nana jenis yang suka try pelbagai so kita tak bosan. Macam tu. So kalau korang ada tiba nak bagi apa nak bagi motivation, kita tak gurau lagi.
Tunggu 8 kg dah. Kalau korang rasa nak workout tapi tak jumpa fun lagi kan, korang join je kelas-kelas banyak-banyak macam Sampai korang jumpa yang korang suka kan. Cuba dah tak bosan, pergi gym je. Cuba kelas-kelas lain juga. Kata-kata seorang yang dah turun 8 kg Lepas ni kita nak pergi makan Allah. Cantik weh, cantik weh. Yalah, jom kita. Thank you Mami Joanna. Damage berapa hari ni? Wah, nak. Kasut patin yang mana? Tak tahu yang mana. Kasut patin yang Vomero Plus SE atas ke? sekali tu. Vomero Plus atas Korang kelas SE ke apa? Yang SE. So Fatin akan pakai kasut berharga RM809. Oh, kalau beli emas ni. Kalau tak turun lagi 10 kg tak faham lah. Allah. Dan damage 2000 lebih. Fatin ni kasut Fatin. 2,300 lebih. So ini kasut first Fatin yang berharga 800. Ya, dan first yang selalunya beli bundle je. Yang Ah. ni yang Audi punya. Ya dia sebab saya nak bagi dia happy lah. Nak bagi dia semangat lah gitu. Dapat tak semangat tu? Dapat dan rasa macam semakin tekanan untuk turun tu. Rasa ditekan Saya lagi. suruh awak relax je. Kita kena have fun. Kita tak boleh stres. Kalau stres berat badan tu sangkut tau. Kita kena relax. So sekarang ni kita pergi makan. Okay? Besok kita pergi Bukit Cerakah pakai kasut baru kan? Wah. Mission saya untuk konten ni dah selesai. Itu Prank saja. berjaya. Okay, so ada kata-kata ke? Saya kata thank you sebab support. Yeah. Support Fatin lah, macam abang kat dalam support Fatin. Fatin pun first time rasa beli barang-barang mahal gini. Mesti kalau Fatin first time makan mahal ke benda mahal kan, mesti dengan abang Kak Nana tu. Thank you. Ada bagi rezeki ni kita experience. share. Semoga murah rezeki lagi. Amin. Amin. Okay, so sekarang kita nak cari makan dan kita balik tu je lah. Itu sahaja konten hari ini, tak ada apa pun. Kita orang makan ni spaghetti lemak sedap. Ni sup potato. Sup potato ni sedap gila weh. Ni kedai roti. Fatin kata sedap. Tapi memang sedap. Sedap dan moist. Betul? Luar crunchy, dalam lembut kan. Fatin punya dah sampai guys. Sambal hijau ni nampak menarik weh aku. Saya suka sambal hijau daripada sambal merah. Kalau saya dapat sambal hijau, aku rasa macam Allah, aku nak makan semua. Faham tak? Dia punya tahap diet tu, dia makan ayam je. Nasi tak habis, keropok tak makan benda minyak, telur tak makan, air carrot tak ada gula. Nampak? Nak kurus ikut Fatin. Kalau workout ke apa, acting itu Kak Nana. Iyalah, tapi jaga makan tu Fatin bagus lah. Sebab workout malas sikit. Tapi makan je penting sebenarnya 80% makanan kalau nak kurus. Masuk Nike lagi sekali sebab belikan Riz kasut. Beli je saiz besar sikit, dia kata okey. Dia kata okey, maksudnya dia nak lah tu. Dia tak cakap pun dia nak, tapi aku tahulah dia nak. Okey. Ni Riz punya. Kita punya warna orange. Riz punya warna merah. Kita orang dah dia balik dah. Pergi kat kereta. Itu saja konten kita untuk kali ni. Kita buat outro dalam kereta lah. Malulah pula. Tak buat video tadi dalam kereta sebab aku masuk kereta lepas tu tiba-tiba ada orang dah nak parking aku. Sen kau siapa? Ani. Assalamualaikum. Mana Iyas? Peekaboo. Ay, siapa tu? Sorry kita orang bincang pasal mancing. Aduh, segabut. Aku budak mancing ni. Soris beli reel yang harga 2,000? Kau tak bayar lah. Patut-patut pula. itu harga 1,000 tau. Ha? Apa yang 1,000? Perut tu duduk 1,000 tau. Yang mana? Mengarut dia. Yang mana 1,000? Yang rentak kau. Ya Allah, kata RM80. Ada 1,000 harga dia. Ha? Tak siapa RM1,000. Mana resit? Tak siapa RM1,000. Tak ada resit tu. Tak ada resit, tak ada resit. Dah resit tu tak LSDM. Oh. Merepek lah Rias Daddy sampai Oh. 1,000 ke apa ya? Buat nanti apa? Aduh, comel lah Rias ni. Buat konten Konten spend lah. Rias. Expense konten. Mana? Handsome-nya Rias. Handsome-nya. Rias bagi Daddy ni. Uish. Merdeka. Merdeka. Rias kata merdeka Daddy. Merdeka. Tak nampak lighting. Ni merdeka. Di? Oh. Ni merdeka, Mami. Ya, merdeka Rias. Jom kita open. Ni merdeka. Ni shoes ni Nike. Ni shoes Nike. Bagi sus. No. Merdeka sus. Merdeka shoes. Dia homel lah Rias. Tengok Mami. Oh, you see? Wow! Ih, Wow! bahagia sangat. Oh ni pun. Dia dah lama dah nak kasut ni. Thank you Royang.
Yelah, welcome. Sama dengan Riaz lah, hitam putih. Wah, same. Wow, handsome. Sampai yang Tengok. Hei, Mami punya. Tanyalah Fatin punya. Fatin punya mana? Nak banyak beg tu. Buka semua Fatin. Fatin satu je deh. Oh, sayang. Dua sayang. Ah, mana ada dua? Dua kotak ni. Dua kotak ke? Oh. Wey. Tu kasut Fatin. Oh, Zoom X. Hey. Cantik. Nak lagi. Uish. Serius, face tak ada. Wow. Cantik kan kasut Fatin? Oh, gila weh. Tu, saya cakap tadi cantik. Lawa doa Fatin punya tu. Oh, gila running shoes. Ini macam yang saya beli. Kalau beli lagi sekali. Saya beli lagi sekali sebab saya nak saiz besar sikit. Tapi ni anggap je lah sayang beli untuk saya. Beli pula. Ni saya beli kononnya untuk mama lah. Yang sayang beli tu saya bagi mama. Yang ni untuk saya. Tapi ni sayang beli. Anggap begitu. Faham tak? Sebab saya nak kasut sayang beli tu ada. Woi. Lawa. Cantik ni yang. Yang ni kan dia limited edition tau. Oh, tengok ni dia punya ni. Tengok ni yang. Saya punya. Yang ni saya punya tau. Ni sama macam Fatin cuma. Tak, ni lain tau dia punya ni. Nike dia ada design. Ini limited edition tau. Lepas tu dia ada ni, lace. Kalau macam nak jalan, dia boleh jadi kasut jalan juga. Boleh tukar dia punya tali. Oh. Lawa gila tu yang. Serius saya cakap. Baik tu Nike. Ni kasut saya. Yang ni variant Jahat apa tu? Okay, so yang ni kalau saya nak lari saya akan pakai yang ni lah. Kalau saya nak brisk walk akan pakai yang ni. Ini dia comfort lagi lah. Dia cushion tebal. Berapa doh habis? Ciking. Semoga dimewahkan rezeki buat isteri saya. Semoga sihat Amin. selalu. Semoga Fatin terus Bersemangat kurus. sangat kurus, kerja elok. Thank you jaga Riaz apa semua. Happy ya Fatin ada kat sini? Happy? Saya cakap dengan Fatin. Fatin besok boleh tak Fatin jaga Riaz pagi? Sebab saya nak pergi mancing kan? Saya nak pergi jogging pakai sebar. Boleh tak? Saya pergi ke 7 pagi. Cuti. Apa? Baik. Doh Nike fam. Cantik doh. Sumpah cantik Nike gila. family. I tak boleh move on doh kasut ni. Sumpah cantik. Dia glow in the dark Tak boleh reflect. Oh. Safe. Lawanya. Riaz. Besar tu Riaz. Yusunya. Ya Allah nak siapa ni? Lah orang pakai dah kau saya duk cium-cium. Itulah. Kau orang try. Tu saya cakap Allah kapio dia cium-cium kasut. Tengok tu Riaz bahagia. So, itu sahaja konten saya untuk kali ini, iaitu belikan Fatin kasut tapi terbeli untuk diri sendiri dan terbeli untuk suami juga. Itu doh yang. So, kita ada kasut untuk ketiga-tiga kita. Itulah. Dia biasalah kan? Biasalah. Okay? Kalau nak buat surprise, beli kasut untuk Fatin saja, dia kena bawa Aris. Kalau bawa Aris, kemungkinan itu akan jadilah beli satu kasut je. Tapi kalau bawa Joanna, dia terbeli untuk semua sekali. Wah! Doakan saya hebat ada Joanna juga. Aish! Amin. Lagi gepat dari saya. Okay. Itu saja konten saya untuk kali ini dan saya berharap Fatin happy. Okay. Dengan kasut baru dia. Tu muka banyak happy tu nak pakai. Fatin goals berapa Fatin? Target turun. Fatin dia nak berat 45. Okay guys. Korang doakan Fatin dapat 45 guys. Okay. Lagi kurus dari saya dah 45 weh. Saya love you yang. Okay. Nak letak dalam almari dah. Dengar cerita pagi tadi susun kasut. Tengah cerita. Fatin. Saya tak ada yang tunggu siapa. Sok dia buat sepahnya. Okay lah. Bye guys. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you next content. Bye-bye. Yes, ciki-ciki white macam mana? Alright. Okay, bye.